membalas komen Khalid Apid. Titah yang dikeluarkan oleh YDPA ketika itu pun dicabar semula. Apa yang perlu dicabar? Adakah titah ini tidak sah ataupun titah ini palsu? Ya Khalid, saya pun tak faham lah kan? Kenapa nak cabar lagi? Sedangkan titah ni sama ada palsu ataupun tidak. Apa nak kena tunggu raja kami turun sendiri ke mahkamah ke? Jadi saksi. Yang pelik ni kan, kerajaan yang ada sekarang ni ataupun mahkamah ke, pasukan keselamatan ke, tentera ke, polis ke, ataupun pendakwa raya ke, bukankah mereka ini berkhidmat untuk diraja? Tapi mereka mencabar pada raja. Kamu ni ikut raja mana ni? Raja yang di dalam perlembagaan ke ataupun Raja Kapur dalam kerajaan Madani sekarang ni yang dipegang oleh PMX? Inilah masalahnya sekarang ni kan. Nampaknya semakin huara negara ni. Takkan nak kena panggil raja kami pula turun ke mahkamah jadi saksi dan sebagainya. Alamak, ini pelik lah sekarang. Cukup pelik. Mintalah semua rakyat faham apa benda yang telah berlaku sekarang ni kan, yang telah dilakukan oleh kerajaan kaki hasut, iaitu kerajaan Raja Kapur.